Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Sekarang saya bersiaran awal sedikit, hampir pukul 10 minit lagi pukul 11. Jadi terima kasih kepada anda yang dah masuk awal. Dan sebelum tu boleh tak tolong saya komen dekat bawah, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Kalau anda dengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen tak kat bawah tu. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak buat pola seluar slack unisex, boleh guna untuk lelaki dan juga perempuan. Anda boleh belajar sampai habis. Jangan lupa sediakan nota, boleh salin nota. Kalau yang dah ada buku nak jadi pakar jahitan, boleh keluarkan buku nak jadi pakar jahitan. Dekat dalam tu pun ada pola seluar slack unisex. Unisex ni maksudnya boleh buat untuk lelaki dan juga perempuan. Okey. Dekat sini ada tak yang dah dapatkan koleksi e-book 126 mini pola berserta dengan video? Ada tak? Video ataupun e-book tersebut anda boleh belajar lebih mudah tau sebenarnya. Anda ada handphone, ada line kan. Lebih mudah sebenarnya untuk anda koleksi 126 mini pola. Banyak sangat pola dalam tu. Banyak sangat pola dalam tu. Siapa yang nak dapatkan, pastikan anda belajar sampai habis. Nanti di hujung siaran kita, bila dah siap pola, nanti saya bagi tahu macam mana untuk anda dapatkan 126 mini pola. Dalam tu macam-macam pola. Bila anda dah dapatkan kan, saya jamin, saya yakin anda dah tak perlu dah nak pergi kelas-kelas yang orang kata satu kelas 300 kan. Ini anda dapatkan 126 mini pola tau. Lepas tu kita akan sentiasa update pola-pola yang baru. Lepas tu anda boleh tonton kita punya sesi live untuk anda belajar lebih mendalam. Maksudnya cara jahit pun kita akan masukkan dalam kita punya e-book tu nanti. Waalaikumsalam. Siapa yang nak, pastikan anda stay sampai habis. Okey, jom kita mula. Saya dah sediakan pola dekat sini. Nanti sekejap lagi saya tunjuk contoh e-book 126 mini pola. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Ada yang dah dapatkan tau. Pastikan anda stay sampai habis dan belajar sampai habis. Waalaikumsalam yang baru masuk. Jom saya tunjuk. Satu persatu saya tunjuk kepada anda supaya anda dapat belajar dan buat lepas ni. Saya akan mula daripada sini. Sini kepala seluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buat seluar slack, kita tak boleh mula daripada betul-betul tepi kertas. Tak boleh, anda kena turunkan lebih kurang dalam macam 4 ke 5 inci macam tu. Sebab nanti untuk bahagian belakang dia akan ada beberapa inci untuk kita naikkan ke atas untuk cawat lelaki. Okey? Cawat lelaki pula. Cawat untuk seluar slack. Okey? Alright. So saya akan mula daripada sini. Kita buat garisan dulu. Garisan L macam biasa. Macam selalu saya tunjuk. Kita buat kat sini. Hai semua yang baru masuk. Kita baru je mula. Buat garisan dulu. Siapa yang nak mini pola ni? Siapa nak? Siapa nak? Saya tanya ni, siapa nak kita nak bagi ni? Mini pola seluar slack. Garis sampai labuh seluar. Nak garis panjang ke bawah pun tak apa. Tak kisah. Pastikan lurus. Okey, pastikan lurus. Sekejap kita garis dulu. Okey. Nanti kalau kurang nanti kita garislah lagi ke bawah ya. Okey, so kita akan mulakan dengan titik kosong dekat sini. Titik kosong. Okey, saya akan mula dengan titik kosong. Kemudian kita akan ambil 0 ke 1. 0 ke 1 adalah labuh seluar, tolak band pinggang. Labuh seluar, tolak band pinggang. Kita nak ambil 0 ke 1 ni. Labuh seluar, tolak band pinggang. Contohlah band pinggang anda, ukuran band pinggang tu 1 suku. Kita kena tolak dengan 1 suku. Biasanya kalau band pinggang lelaki ni, kita boleh guna yang 1 suku inci atau 1,5. Tapi saya lebih suka guna 1 inci suku. 1 inci suku bagi saya lebih cantik. Dia tak terlampau lebar sangat. Okey? Jadi kalau kita nak guna band pinggang 1 inci suku, kita tolak dengan 1 inci suku. Labuh seluar, tolak band pinggang 1 inci suku. Contoh, labuh seluar saya 37. Contoh labuh seluar saya 37. Labuh seluar. Okey. Contoh labuh seluar 37. Tolak 1 inci suku. Tolak 1 inci suku. So 37. Kita ambil 37. Tolak 1 inci suku. Betul-betul. Senang je. Ini yang proses pertama lah. 1 inci suku. Tanda. Dah tanda terus garis melintang. Dah tanda garis melintang guna pembaris L ni. Senang.
Garis. Di sini adalah titik 1. Okay, saya naik ke atas sikit Saya nak Samsia. Siapa yang nak dapatkan mini pola ni, pastikan anda stay sampai habis. Nanti saya bagi tahu macam mana cara nak dapatkan. Kita nak bagi. Okay, kita nak bagi. Sebab mini pola daripada Tizaza, insya-Allah anda ikut je satu-satu, anda boleh buat. Ikut je step by step. Yang bagi dia langgar. Dia goyang. Okay. Seterusnya, 0 ke 2. 0 ke 2, ini formula ukuran cawat, kita nak cari dekat sini, 0 ke 2. Okay. Ukuran cawat tolak 4 inci. Ini formula tahu. Ukuran cawat tolak 4 inci bahagi 2. Okey, macam mana cara nak buat? Contoh ukuran cawat saya, ukuran dia adalah 28,5. Contohlah, kejap, 29. Ukuran cawat saya 29. Kat sini, tolak 4 inci dulu. Ini adalah formula. Okey? Tolak saja. Daripada 29, tolak 4. 1, 2, 3, 4. Saya dapat 25. Kemudian, 25 ni bahagi 2. Macam tu. Bahagi 2. Saya dapat 12,5. Kemudian, bila anda dah dapat 12,5 ni, kena tolak dengan band pinggang. Satu suku tadi. Kalau tak tolak band pinggang, nanti cawat dia jadi labuh. Okey, faham Jelas? Kalau jelas, cuba komen jelas. Okey, contoh macam ni Tadi saya dapat 12,5. Tolak band pinggang. Band pinggang tadi, 1 suku dekat sini. Mesti kita tolak. Nanti kalau tak, cawat kita labuh, tak cantik. Bila dah dapat ni, garis. Setakat ni okey tak? Setakat ni jelas tak? InsyaAllah lepas ni yang mana selalu buat seluar getah semua kan? Dah boleh dah buat seluar slack. Asalkan anda faham je formula ni. Jelas Terima kasih Nurani Ibrahim. Di sini adalah titik 2. Okey? Jelas Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azlina Azman. Yang mana baru masuk, tak perlu risau. Kita pun sebenarnya baru mula kelas. Anda share je dulu. Nanti boleh tengok ulangan. InsyaAllah. Yang mana nak 126 mini pola beserta video yang anda boleh tonton sampai habis. 126 mini pola ni dalam bentuk e-book yang anda dia lebih selamat daripada buku. Okey, selagi handphone anda ada email. Okey, anda boleh tonton seumur hidup. Dia lebih selamat daripada buku. Dalam ni ada 126 mini pola, ada banyak video, ada kita ajar daripada asas. Pastikan stay sampai habis, nanti saya bagi tahu macam mana cara nak dapatkan 126 mini pola. Termasuk seluar slack ni. Okey, seterusnya Cik Din cakap jelas. Kalau jelas saya teruskan. Sekarang ni kita nak cari ukuran titik 3. Titik 3. Okey? Cara nak dapatkan titik 3. 2 ke 3 adalah ukuran punggung bahagi 4 tambah 3/4. Sekarang ni kita nak dapatkan titik punggung pula. Punggung bahagi 4 tambah 3/4. Kena tambah. Kalau tak nanti kita punya seluar ketat. Okey? Contoh punggung saya dekat sini 43. 43 bahagi 4 dulu. Saya suka guna tali tip je. Lebih mudah. Bahagi 4, saya dapat 10 3/4. Tanda dulu. 10 3/4 tambah 3/4 tadi. Kena tambah kelonggaran dia. Dan di sini adalah titik 3. Di situ adalah titik 3. Okey? Kemudian daripada titik 3 ni terus garis ke pinggang, ke garisan pinggang. Terus garis ke garisan pinggang. Clear Saya harap jelas. Kalau ada apa-apa soalan, boleh letak di ruangan komen, saya akan jawab. Garis je daripada titik 3 ni yang kita dah tambah kelonggaran. Garis ke atas ke garisan pinggang. Macam tu. Secara automatik atas ni jadi titik 4. Macam tu. Okay. Alright. So seterusnya, saya pergi kepada yang seterusnya. Sekarang kita nak pergi kepada titik, kita dah dapat titik 4, kita nak cari titik 5 pula. 3 ke 5. Ni adalah cara macam mana kita nak buat ukuran cawat. Okay, ukuran cawat dia. 3 ke 5, ini formula tau. 1,5 inci. 1,5 inci. Siapa yang buat saiz besar,
kena tambah 2 inci. Ini adalah untuk cawat dia. 3 ke 5, 1,5 inci. Kat sini. 1,5 inci. Di sini adalah titik 5. Ni formula, kena ingat ni. Sebab tu saya bagi tahu siapa yang tak ada buku, yang belum dapatkan 126 mini pola, buat nota. Di situ adalah titik 5. Tapi kalau anda tak nak susah-susah, pastikan anda stay sampai habis. Nanti saya bagi tahu macam mana cara nak dapat 126 mini pola beserta video. Seumur hidup. Seumur hidup. Pastikan stay sampai habis. Titik 5 kita dah dapat. Saya nak pergi kepada titik seterusnya adalah titik 6. Titik 6. Cara nak dapatkan titik 6 adalah ukuran daripada 3 ke 5 ni. Ini macam daripada ukuran 2 ke 5. 2 ke 5 ni bahagi 2. Saya suka pakai tali tip macam ni. 2 ke 5 ni kan kita bahagi 2. Macam tu. Dapatlah titik kat sini. Ini adalah titik 6. Kemudian bila dah dapat titik 6 ni, garis lurus ke atas dan juga garis lurus ke bawah. Ini maknanya kita panggil dia punya side seluar. Seluar slack dia ada side kan? Inilah side dia. Untuk kita buat dad juga. Garis ke bawah. Garis ke bawah. Pastikan lurus. Pastikan lurus. Okey. Nampak? Dan garisan yang bawah ni secara automatik menjadi titik. Sekejap. Kita biarkan dulu kat sini. Yang atas ni nanti adalah untuk dad tau. Dad seluar slack. Tu nanti kita tunjuk macam mana nak dapatkan dia. Kita pergi yang seterusnya, kita habiskan dulu. Titik 6 kita dah dapat. Kita nak dapatkan titik 7. Titik 7 dekat sini. Titik 7 adalah ukuran 3 ke 4 ni bahagi 3. Okey, macam mana nak bahagi 3? Ida Rahman, seluar slack ni sama tak macam baju Melayu, seluar baju Melayu? Ya, boleh guna. Boleh guna. Boleh guna untuk seluar baju Melayu. Daripada 3 ke 4 dekat sini, ukuran ni kita bahagi 3. Saya suka guna tali tip. Tali tip ni lipat 3. Dapatlah ukuran dia. Tali tip lipat 3. Okey, saya dapat 3,5 inci. Kat sini. Tanda. Di situ adalah titik 7. Bila dah dapat titik ni, cantumkan 7 ke 5. Ni ni dia bentuk cawat. Gunakan pembaris L ni. Macam tu. Jelasan setakat ni mudah sangat. Orang kata newbie pun insya-Allah. Kalau anda ikut step yang kita tunjuk ni boleh buat. Boleh buat, saya jamin. Kalau anda nak belajar lebih lengkap lagi, dapatkanlah ebook 126. Siapa yang nak dapatkan, pastikan stay sampai habis. Saya bagi tahu macam mana kita nak bagi kepada anda. Yang mana anda akan dapat video sekali. Anda akan dapat pola asas sekali. Semua lengkap dalam tu. Dalam bentuk ebook Dalam bentuk ebook. Okey, titik 7 kita dah dapat. Kita nak pergi kepada yang seterusnya, titik 8. Macam mana kita nak dapatkan titik 8? Titik 8 ni adalah titik 8 ni adalah paras-paras lutut dia tau. Paras-paras lutut. So, cara nak dapat paras lutut ni, daripada paras pinggang ke labuh seluar ni, bahagi 2. Macam ni. So, dekat sini, titik dia. Buat garisan putus-putus. Setengah ukuran. Okay. So, buat garisan putus-putus. Nanti kita nak check semula ukuran ni supaya seluar tu taklah terlampau sempit sangat, tak terlampau besar sangat. Okay. Buat dulu garisan putus-putus. Di sini adalah titik, berapa tadi? 8. Okey. Kemudian yang seterusnya,
kita nak dapatkan ukuran bukaan kaki ni. Okey, cara nak dapatkan ukuran bukaan kaki, kita ambil ukuran bukaan kaki. Contoh ukuran bukaan kaki saya 17. 17 tolak 1 inci bahagi 4. Itu formula dia. 17 tolak 1 inci jadi 16. 16 ni bahagi 4. Bahagi 4 saya dapat 4 inci. Okey, cara nak dapatkan yang 4 inci tu, dia kena daripada sini tau. Daripada titik tengah ni. Tadi 8, dekat sini 9. Ni 8 kan? So bawah ni jadi titik 9. 9 ke 10. Sini 10. Sini 11. Okey? 9 ke 10, 4 inci. Daripada sini tau. 4 inci ke kiri, 4 inci ke kanan. Kena daripada titik line tengah ni. Macam tu. Nampak tak? Boleh nampak yang bawah? Jadi dekat sini tadi, titik, kejap. Yang ini 10, yang ni titik 11. Jadi kita bentukkan. Dah nampak dah bentuk seluar. Kita akan bentukkan. Kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak buat bahagian pinggang ni. Ramai sangat yang orang kata confused bahagian pinggang. Kejap lagi saya explain. Okay, kejap lagi saya explain. Dang Erna, Assalamualaikum cikgu. Selamat berpuasa. Lama tak join live cikgu. Dang Erna ni pun saya familiar. Selalu join live saya. Dan selalu komen. Orang yang selalu komen saya agak familiar lah nama dia. Okay, so kita bentukkan daripada kosong kedua. Kita kena gunakan pembaris ni. Pembaris curve. Bentukkan kosong kedua. Okey. Nampak tak? Lepas tu daripada bahagian ini antara peha ke lutut tau. So kita boleh ambil ukuran ni sahaja. Macam mana kita nak dapatkan? Kita ambil ukuran peha kita. Contoh 27. 27 kita tolak 1 inci. Jadi 26. Bahagi 4. Saya dapat 6,5. Okey. 6,5 dekat sini. 6,5 nampak tak? Dia ikut ukuran ni sama. Jadi yang bawah ni daripada ukuran ni kita garis ke titik 10. Dapatlah bentuk dia, bentuk seluar kita. Okey, yang dekat sini kita pakai pembaris curve. Yang bawah ni kita boleh pakai pembaris lurus. Dah pun nampak. Dah pun siap bentuk seluar kita. Okey? Salam terlewat masuk. Ni pola depan ke cikgu? Betul. Ini adalah pola depan seluar slack. Nur Arfizna. Nanti boleh sharekan dulu sesi live ni, nanti boleh tengok balik daripada mula. Okey, dah pun siap. Kita punya pola depan. Sekarang saya nak pergi kepada bahagian dad. Bahagian pinggang. Okey, macam mana cara nak buat bahagian pinggang? Pastikan fokus betul-betul bahagian ni yang selalu ramai yang keliru. Daripada garisan ni, garisan titik 6 ni yang kita dah garis ke atas, ke kiri, ini formula Ini formula, ikut je. Ikut je, lepas tu cuba buat, nanti anda akan nampak. Kat sini 3/4 inci. Di sini pun juga 3/4 inci. So kat sini 3/4. Dekat sini juga 3/4. Macam tu. Okay. Kemudian terus garis. Terus garis untuk dad. Dad ni boleh buat macam-macam. Kalau nak buat dad terus V pun boleh. Tapi saya suka kalau kita buat dad yang lebih cantik. Dad gantung nama dia. Kan. Yang dekat sini. Turunkan 5 inci. Kita buat dad gantung. Kat sini pun sama 5 inci. Okay. Nampak tak? Kat sini dad dia. Nanti kita akan jahit lah dad ni. Pastikan sama 5 inci. Nampak? Kat bahagian ni dad dia. Okay. Bila kita dah buat dad ni, apa perlu kita buat? Kita kena kira berapa, ni nanti kita akan tutup. Bahagian dad kita akan tutup. So, kita akan kira berapa pinggang yang tinggal. Okey, saya bagi kefahaman yang lebih mudah lah. Contoh, pinggang yang saya nak buat ni adalah 36. Pinggang dia adalah 36 inci. Saya tulis kat sini. Pinggang 36 inci. Ni pinggang.
pinggang keliling 36 inci. Alright. So, kita kira kat sini. Kat sini saya dapat 4. Yang ni jangan kira Kat sini saya dapat 10. Bila kita bahagi 4, kita dapat berapa? Kita dapat 40. Sedangkan kita nak 36. So, 40 tolak 36, baki dia ada berapa? Baki dia ada 4, betul? 4 kan? So, kita akan buat, kita kena buat dat lagi. Dat dia dekat sini. Dekat sini, daripada dat yang kita buat ni, kena anjakkan 1 inci. Mesti kena anjakkan 1 inci untuk kita buat dat yang baru. Kemudian daripada 1 inci ni, kita buat dat setengah inci. Macam ni, setengah inci. So, gariskan. Yang tengah-tengah ni, gariskan. Kalau tak faham, tanya dekat bahagian komen So, panjang dat, buat 5 inci. 4,5 ke 5 inci boleh, tak ada masalah. Okay, dekat sini pun kita buat. Yang ni nak buat dat tutup boleh, nak buat dat gantung pun boleh. Okay, dekat sini, dat kedua. Okay, so kita kira semula. Yang ni tak perlu kira, yang ni tak perlu kira. Saya tunjukkan Yang kat sini, kita dapat 4. Tambah 1 dekat sini, jadi 5. Okay, yang ni tak perlu kira. 5, kira yang kat sini. Sampai sini adalah 9. Cuba kita kira 9 ni, jadi berapa? So, saya dapat 36. Nampak tak? So, kita dapatlah ukuran pinggang yang kita nak. Faham tak? Bahagian ni yang ramai keliru. Buat dat ni. Faham Kena dapatkan sehingga kita dapat ukuran pinggang kita ni. Sehingga kita dapat ukuran pinggang kita. Okey, jelas? Dia senang je kalau anda tak berapa, orang kata kadang-kadang kita tengok sekali, kita baru nak faham kan? Tak perlu risau sebab anda boleh tengok video ni ulang-ulang kali atau anda nak lebih faham nanti, boleh dapatkan 126 mini pola beserta video yang anda boleh tonton seumur hidup. Kejap lagi saya bagi tahu macam mana nak dapatkan 126 mini pola yang saya nak bagi kepada anda. Sekejap saja lagi. Shima Othman, Assalamualaikum cikgu. Lama tak join live cikgu. Saya pun sebenarnya lama tak live. Kita banyak hasilkan video. Tapi untuk orang kata sempena kita nak menyambut hari raya ni, saya nak share kepada anda. Kita akan live selama 7 hari berturut-turut. Hari ni adalah hari kedua. Esok jangan lupa, esok siapa yang nak belajar baju viral, iaitu cara buat pola kurung riau moden. Kurung riau moden esok pukul 11 pagi. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Kita nak tunjuk kepada anda. Okey, so bahagian depan saya dah siap dah ni. Ini bahagian depan, pola seluar bahagian depan. Sekarang saya nak tunjuk macam mana buat pola seluar bahagian belakang. Kita gunakan pola yang sama. Saya gunakan pen merah lah untuk bahagian belakang. Bahagian belakang ni dia berbeza dekat cawat. Lepas tu dekat bukaan seluar dengan dekat bahagian atas dia ada tambahan sedikit. Okey, untuk bahagian belakang saya gunakan dawat merah. Daripada titik 4 tadi. Sekejap. Okey, saya pergi kepada bahagian cawat dulu. Pada bahagian cawat, 5 ke 13. 5 ke 13 adalah sama dengan ukuran 3 ke 5. Contoh dekat sini tadi, kita ambil 1,5 kan. Daripada 5 ke 13 kat sini. Sama juga ukuran dia. Ni 13. Tanda dulu. Okey, tanda. Kemudian, turunkan suku inci. Mesti kena turunkan suku inci dekat bawah ni. Suku inci. Dakwat saya tak kuat. Suku inci. Okey. Seterusnya, 12 ke 13. Turunkan suku inci. Tadi kita dah turunkan. 11 ke 14. Dekat bawah ni. Bukaan seluar ni. Tambah 1 inci. Daripada 11. Tambah 1 inci. Jadi kita gariskan. Ni semua tambah 1 inci tau. Okey, kat sini pun tambah 1 inci. Okey, kita garis. Dan dawat merah ni tak kuat. Ada tak? Okey, nampak 1 inci. Kemudian, dekat bahagian atas ni, daripada titik 4 ni,
masukkan setengah inci. Masukkan setengah inci. Okey, kat situ. Kemudian kita bentukkan cawat kita. Daripada titik yang kita masukkan 4 inci ni, terus pergi kepada bahagian tanda dekat titik 7. Garis sampai atas. Dah buat yang ni tak adalah. Ada tak? Bukan dah buat merah. Saya pakai inilah pen. Okay. Garis dia sampai ke atas. Ini bahagian belakang. Lepas tu 7 terus ke titik 14 yang bawah yang kita dah turunkan suku inci. Kena turunkan, mesti kena turunkan suku inci. So daripada 7 kepada titik yang kita dah turunkan suku inci. Ni untuk yang belakang seluar bahagian belakang. Nampak? Lepas tu daripada ukuran ni yang kita dah naikkan ni, yang kat situ ada ukuran dia tau. Kita kena naikkan 2 inci. 1,5 hingga 2 inci. Okay? 1,5 ni dah cantik. Okay. 1,5. Yang kat sini naikkan 1,5 inci. Bila kita dah naikkan 1,5 inci, daripada ukuran ni, pakai pembaris curve tapi bahagian yang nipis ni pergi ke titik kosong. Ini bahagian belakang. Nampak? Maaf lambat masuk. Boleh share. Lepas share nanti boleh tengok semula. Itu bahagian belakang. Nampak tak perbezaan depan dengan belakang? Yang belakang itu sajalah perbezaan dia. Perbezaan dia dekat bahagian ni. Mula-mula kita kena masukkan setengah inci dulu. Lepas tu gariskan. Pastikan dia touch ke titik 7. Lepas tu daripada titik 7 ni, kita pergi kepada cawat yang belakang ni. Yang kita dah turunkan suku inci. Okay, gariskan dia. Bahagian bawah ni, kita kena daripada titik 11 ni, tambah 1 inci. Ingat tak, masa kita buat pola depan, kan kita tolak 1 inci. Ukuran bukaan seluar 17, tolak 1 inci. Betul, bahagi 4. Jadi kita tambah 1 inci kat belakang. Dapatlah ukuran sebenar nanti. Bila kita buat seluar, kita dapatlah ukuran dia ni 17. Kalau tak tambah nanti tak dapat ukuran 17 tu. Okay? So gariskan. Ini depan, ini belakang. Faham tak? Okay? Kalau anda nak buat depan dengan belakang pun boleh. Maksudnya tekak balik lah nanti. Dah potong lepas tu tekak balik. Buat untuk depan dengan belakang. Okay, jelas tak sekarang? Dah pun siap pola. Pola, kita punya pola seluar slack unisex. Okay? Dah siap dah pola seluar slack unisex kita. Pola ni dia ada fly zip. Okay? Dia ada apa ni? Band pinggang. Band pinggang yang kita gunakan biasa satu suku inci. Saya suka guna 1 suku inci tu, dia lebih cantik. Tak lebar sangat, tak kecil sangat. Cikgu, kalau untuk badan gemuk, penambahan cawat belakang sama ke? Tak sama. Kalau badan yang gemuk kena ambil 2 inci. Kalau macam size standard 1,5. Kalau badan besar 2 inci. Cara jahit jangan risau. Sebenarnya kan cara jahit dia mudah sahaja. Kalau anda nak lebih mudah, sekarang ni kita ada tawaran untuk anda. Okey, kepada anda yang stay sampai habis ni, saya nak bagi tahu kepada anda, kita nak berikan anda 126 mini pola berserta dengan video. Anda boleh belajar bila-bila masa sahaja. Anda boleh belajar bila-bila masa sahaja. Ikut masa anda. Sebab kita akan berikan kepada anda dalam bentuk ebook. Kita nak beri kepada anda 126 mini pola. Untuk 126 mini pola ni, dia ada berserta sekali dengan video tutorial yang kita sediakan, lebih 20 fashion video tutorial yang ada dalam ebook ni, berserta dengan fashion pola terkini. Ada pola tradisional, pola moden, dewasa, kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Uniformness juga ada. Uniformness versi ibu mengandung pun ada, berserta dengan seluar slack ibu mengandung pun ada. Dalam video ni memang lengkap, dan saya rasa kalau anda dapatkan 126 mini pola ni, confirm anda dah tak perlu lagi pergi kelas-kelas yang berbayar, yang dekat luar yang orang kata harga memang sangat-sangat tinggi sekarang ni. Dalam mini pola ni memang anda dapat semua. Anda boleh orang kata
boleh buat insya-Allah semua jenis pattern pakaian lelaki, perempuan, kanak-kanak, uniform. Untuk mini pola ni memang saya rasa rugi kalau anda tak dapatkan. Nak ikutkan nilai sebenar untuk kita punya e-book ni yang lengkap, yang sangat-sangat lengkap saya rasa, yang tak ada dekat luar sana tawaran ni, 126 mini pola tau anda akan dapat. Nilai sebenar untuk tawarkannya adalah sebanyak RM4,099, tetapi kita nak buka kepada anda dengan harga RM159 sahaja. 159 untuk tawaran e-book 126 pola, mini pola. Macam-macam pola ada. Saya dah beli, terima kasih cikgu, memang berbaloi. Nur Arfizna ni dia dah dapatkan dah e-book tu. Okay, dah dapatkan dah e-book tu. Memang berbaloi. Okay, tapi tak apalah. Untuk anda yang ada dekat dalam sesi live saya, di atas komitmen anda, orang kata anda suka, anda belajar sampai habis, saya cuma nak bagi ke anda 126 mini pola ni cuma dengan harga RM69 saja. Okey, anda bayangkan 126 mini pola, anda dapat video tutorial, ada 20 video tutorial dalam e-book ni. Anda boleh belajar. Video akan sentiasa kita tambah dari masa ke semasa. Mini pola pun kita akan sentiasa tambah dari masa ke semasa. Kita masukkan link, anda tekan link ni. Saya nak bagi anda harga tawaran RM69 sahaja untuk 126 mini pola beserta 20 video tutorial yang akan kita tambah dari semasa ke semasa. Okey? Idaran sama tak dengan buku-buku yang saya beli sebelum ni? Okey, kalau buku dalam kita punya e-book ni, ada pola yang tak ada dalam buku koleksi Pola Tizaza. Ada pola yang tiada dalam buku koleksi Pola Tizaza. Untuk e-book kita, dia lebih lengkap. Dia lebih lengkap, kita ada masukkan pola-pola baru, kita akan masukkan mini pola baju yang viral. Video pun sentiasa kita update. So sebenarnya anda lebih berbaloi bila anda dapatkan e-book ni. Yang dapatkan buku, saya rasa dia dapat 10 video saja. Yang ni ada 20 video, lepas tu kita akan update, sentiasa update video-video terbaru. Kita dah letakkan link. Siapa yang nak sesi live saya sekarang, saya nak bagi anda dengan harga 69 saja untuk anda dapatkan 126 mini pola. Bayangkan, anda kiralah sendiri satu pola anda berapa sen sahaja. Memang tak ada dekat luar sana. So, saya rasa anda jangan lepaskan peluang ini. Inilah masanya untuk anda perbaiki, anda belajar lagi lebih banyak pattern pakaian yang mana anda boleh hasilkan sendiri. Kalau nak, tekan saja link tersebut. Sekarang harga dia 69 saja. Kalau tak, sebenarnya saya nak buka harga 159. Bila-bila masa harga akan naik kepada harga tawaran yang asal. Sebenarnya saya nak buka harga 159. Tak apalah, kita bagilah dengan harga 69 untuk mereka yang join live kita, yang belajar sampai habis. 69 saja. Anda kira sendiri 69, tapi anda dapat 126 mini pola. Satu pola anda kira berapa sen je. Okey, setakat ini sahaja perjumpaan kita. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu semestinya datang daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.